Okay. Tok, saya ada soalan. Kita sambung balik. Sambung. Siapa Presiden Skyhawk? Itu soalan paling susah nak jawab. Susah tu. Susah. Dengar tu. Macam lagu hantu kan. Mamu. Mamu. Oh, Mamu tu. Apakah nama sebenar Mamu? Nama sebenar Mamu? Irwan. Itu nama penuh. Muhammad Irwan. Ya. Betul. Dia ada khan kan belakang. Irwan. Irwan. Han tu dia tambah ya. Allah, bahaya betul. Okay. So Okay, co-founder kita berapa orang? Co-founder kita ada 5 orang. Okay, sebutkan nama. Okay, yang pertama kita ada co-founder DHB. Okay. Yang kedua co-founder Bos Ali. Okay. Yang ketiga kita ada co-founder Zakwan. Okay. Yang keempat kita ada co-founder Rossi. Okay. Yang kelima kita ada co-founder Aduh lupa dah sekali Zakwan dah sebut dah. Dah. Rossi dah. Presiden Mamu lah. Mamu lah. Ya, betul lah. Mamu lah. Okay. Tapi Cem ni walaupun tak ada, dia antara co-founder juga. Tapi dia tak, dia malas lah. Bergurau kuasa je lah. Tapi dia kata bro, gua tak nak. Sebab dia banyak hal lain lagi. Sambung. Lagu. Motor. Belum masuk lagi. Belum lagi. Okay, kembali. Okay Tok, saya nak tanya Tok lah. Kalau Tok bukannya Skyhawk member, kalau Tok tengok Skyhawk punya group, apa first impression Tok akan komen? Maksudnya, geng Skyhawk. Tak. Saya akan mendang serong kepada mereka. Especially AO dia tu. Serong pula. Especially AO dia tu. AO dia. Wah, ni kelab ke jual motor? Masih upgrade. Habis lah. Kejap